Overthinking adalah satu keadaan di mana seseorang berfikir secara berlebihan dan berterusan terhadap sesuatu perkara atau sesuatu hal. Kadang-kadang perkara itu kecil saja, tapi dia fikir tak habis-habis, ya. Kadang sejam, 2 jam, berhari-hari terfikir satu perkara. Jadi keadaan ini kadang-kadang akan menimbulkan keresahan, perasaan, tekanan pemikiran dan juga stres kepada kehidupan seseorang, ya. Jadi maksud bagi contoh macam inilah, ya. Katakanlah kita ada teman ataupun sahabat yang baik, ya. Kita pun mesej lah dia kan. Kemudian dia tak jawab. Dia tak nak jawab, ya. Sejam tak jawab, 10 jam tak jawab, sehari tak jawab. Kita mula fikir, aku ni menyinggung perasaan dia ke? Ya? Dia tu marah ke aku ke? Ya? Dia tu dah tak nak kawan dengan aku ke? Nampak? Jadi macam-macam benda timbul, terutama benda yang negatif lah, ya. Timbul tentang mesej yang kawan kita tak jawab tadi kan, ya. Jadi sahabat, overthinking ni boleh memberi kesan yang buruk, ya, dalam kehidupan kita. Misalnya kita akan mengalami stres, ya. Satu, kemudian kita akan meningkatkan anxiety ataupun kebimbangan. Kita susah nak tidur, kita susah nak buat keputusan, ya. Kemudian boleh juga mengganggu hubungan sosial kita dengan orang lain, ya. Dan juga boleh membawa kepada masalah-masalah kesihatan yang lain, ya. Jadi Pak Su nak kongsi cara lah. Antara cara yang boleh kita lakukan bila kita mengalami keadaan overthinking ni. Pertama, kita kena sedar, aku ni tengah overthinking ni. Satu. Yang kedua, kita kena mula fikir secara positif, ya. Fikir positif. Misalnya tadi kawan kita tak jawab kita punya mesej kan, kita fikir positif lah. Mungkin dia sakit, mungkin dia tak sihat, ya? Mungkin dia letih, mungkin dia ada hal yang nampak. Jadi bila kita fikir positif, kita tak adalah nak fikir panjang-panjang. Yang ketiga, kita fikir solution, ya. Bukan masalah, ya. Kita fikir solution. Misalnya kalau katakan kawan kita tadi tak jawab kita punya mesej kan, apa solutionnya? Ya, okey. Katalah kita ada kawan lain yang juga kawan baik dengan kawan kita tu. Kita kena tanya, Man, kau tahu tak Abu tu, dia tak sihat ke? Tiba-tiba Man pun jawab, yelah, tadi baru dia mesej aku, ya. Dia demam, dia kata. Demam, batuk, memang dia tak sihat, lemah badan. Nampak? So kita fikir solution, ya, jangan fikir problem, ya. Yang ketiga kita boleh buat alihkan perhatian. Misalnya kita buat aktiviti bersenam, membaca, sembang dengan kawan, ya, pergi ke tempat-tempat yang kita rasa senang, seronok, ya. Dan juga kita boleh latih kaedah mindfulness. Ya. Mindfulness ni panjang kalau nak cerita, ya. Jadi Pak Su kongsi masa yang lain, ya. Okey.